Tahu tak, pada awal pagi 23 Julai 1982, satu tragedi yang akan mengubah sejarah keselamatan Hollywood selamanya telah berlaku di set pengembaraan filem The Twilight Zone, The Movie. Pelakon veteran Vic Morrow sedang melakukan satu babak penuh emosi di mana wataknya cuba menyelamatkan dua orang kanak-kanak, Micah Dean Lee dan Rini Chan, daripada serangan helikopter semasa Perang Vietnam. Pengarah filem tersebut, John Landis, mahukan kesan letupan yang realistik dan dramatik. Namun, keputusan itu membawa kepada bencana yang tidak dapat dibayangkan. Semasa babak itu dirakamkan, bahan letupan kesan khas telah diletakkan terlalu hampir dengan sebuah helikopter yang sedang terbang rendah. Letupan kuat tersebut bukan sahaja merosakkan bilah kipas helikopter, malah menyebabkan juruterbang hilang kawalan sepenuhnya. Dalam hanya sekelip mata di hadapan kru yang tergamam, helikopter itu terhempas tepat ke atas para pelakon. Vic Morrow dan Micah terbunuh serta-merta akibat terkena bilah kipas, manakala Rini Chan maut apabila helikopter tersebut menghempap tubuhnya. Apa yang menjadi kontroversi dalam kes ini adalah pendedahan bahawa kedua-dua kanak-kanak tersebut telah diupah secara haram. Pengurusan produksi telah membayar mereka di bawah meja untuk mengelakkan undang-undang berkaitan kanak-kanak California yang melarang kanak-kanak bekerja pada waktu malam dan di sekitar bahan letupan yang berbahaya. Malah, ibu bapa kanak-kanak tersebut juga tidak diberitahu sepenuhnya tentang betapa bahayanya babak yang akan dilakukan oleh anak-anak mereka. Siasatan dan pembicaraan yang menyusul menjadi antara yang paling sensasi di Amerika Syarikat. Walaupun John Landis dan beberapa kru lain didakwa atas tuduhan membunuh tanpa niat, mereka akhirnya dibebaskan oleh juri. Namun, impak kes ini terhadap industri filem sangat mendalam. Ia membawa kepada rombakan besar-besaran dalam peraturan keselamatan set pengembaraan dan penguatkuasaan undang-undang buruh terhadap kanak-kanak yang jauh lebih ketat di Hollywood sehingga ke hari ini. Kematian tragis Vic Morrow dan dua kanak-kanak itu memastikan bahawa tiada lagi pengarah yang boleh mengabaikan keselamatan demi estetik sebuah filem.